Yang paling bro pancurinan doi. Urang kiwat maya. Ya, latu unnas sariqus salah. Yang paling bro manusia yang urang kiwat maya. Mantap-mantap kampung berdudau orang kiwat maya. Lepas najai. Semua menyagi pegat penjara akhirat. Kami dikenal memenuh. Yang kebanyakan berleh kepada tazkirah. Artinya ingat memperingati. Cuma dah bukan lagi tanya majlis ta'lim as-sifat. Artinya jamaah atau satu kumpulan untuk tamurno ilmiah ubat batin, yaitu as-sifat, untuk ubat penyakit batin. Sampai orang pegang penyakit batin tu mumpung mengelak ini. Sampai ni aku pun kenal konyak. Penyakit batin yang ke-5 kali penyakit tiblung. Dia tergabung ujuk sama dengki kuih. Yang tiblung macam dan benak dan nyawa menyona. Bedung jai dan mamai ku hana tinggal. Habis mengaji kita. Sama ratik je mula-mula. Kalau dia tepah je leplu krek siapa bunga yang dia sembahyang tebak. Oh lepas kata 2 batiang malam dah ubat orang berdua teropoi itu pun tinggal. Demikian ilmu gampang dan mudah. Memfungsikan ilmu itu yang susah. Olehnya dia ada fungsikan ilmu kata amalkan, menyelamatkan amalan itu lebih susah lagi. Banyak terkebah bungkuhnya lihat jauh. Ketika dia orang tahu bahawa Tuhan ini tinggal bungkuh tu. Tuhan hanya gedung lain, yang gedung jamai je. Kaya anda boleh amai. Anda pun. Kagakun gerau oleh Allah lah hadikum ti. Utuni bi a'malikum wala ta'atuni bi amsalikum. Kapua gelung amai. Nyampe kapua keturunan. Anak yang tanya hilau kedengku madraya, kedengku berkeikah macam raya. Dunandre kata udin, nak udin 70 tahun ya Allah. Berdua anak punya nikah, anak yang tanya. Namanya dia tanya tak aku bicara lebot di dengan dia. Tapi anak yang tanya. Masya Allah. Ini biar malikum. Amai nak kapuan nak depan. Anak yang gak yang bro. Yang bro bicara yang gak pihan bicara tempat lain. Untuk dia tempat di dua bawah lagi. Surga tu orang gak. Neraka tu orang bro. Menyulikah bro bicara gak bicara kami bicara tempat lain. Padahal macam orang dua. Nyejunya ini juga pergi yang rumah dah belum letak. Dah pun ngawal ini letak dah belum berjalan dah ini berjalan ke orang. Bengi udah dari berjalan dah lalu kiri. Antau ganggu dulu. Punya ide ada dua juga dua ini. Di dua tempat agak juga ataupun neraka ataupun. Yang diruga kepada yang abrar, yang nerakanya kepada pujar. Dah pilih kerana dia. Senang tak lu kejulan juga anak sedang itu neraka. Sini fikir dia senang. Kadang-kadang tak lu kan juga anak tak neraka pandai. Berkali orang lain yang banwal neraka. Kata kau dia macam. Kau dengarkan neraka. Kau ingat tak puadan. Kau menyesal. Jadi dia ada pegang penjara. Menyuruh dia tak tahu. Kipan dia sepuai dalam. Buat rai dalam. Lalu bila dia ada orang rai dalam. Cuma kau dah ponin. Dah lop. Dah tun. Dah ujau-ujau. Itu nya. Orang itu rukuk. Kena apui. Jika nak duduk. Yang kalau dia kejung 70 ke. Macam tinggal di hancur taman. Cuma punya apa neraka yang gelong kejung mentiga. Bayangkan tu. Punya keputran kena ubi bola mentang. Angah dunianya. Oh hari datuk. Punya hari datuk yang kita fikir negara tu. Nyawa kita nyawa pak tabungkuh. Amai ngawa ba Allah. Lain macam riwa oleh Rasulullah. Anak lebih. Ilmi yang dapat habis ilmi yang namai walau ono panjang. Yang ben demikian ilmi hana namai, tapi lagi orang mencapai hana belawang.
Peng kami dengan dong juta-juta. Bajong ko matinjit juga beli peng tu. Nyo menanji nyo micai ni mepanya megah. Guna ada awal sago jika ada kurang ni naik di kada kurang di. Kalau naik ni mereka bubul menimau dan. Nyen bengit agama bengit ke nyo. Mubadir tu. Pakai baurung kirkor tepu pegah mubadir ku bawa dra. Mana baju-baju hubungan ada ni badai puadra je. Kalau baik mubadir je. Maka oleh kerana yang demikian macam ibu oleh Rasulullah idza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Kematian Adam putus segala usaha kecuali dia perkara elemen yang dapat habis. Elemen yang nak damai. Ya. Elemen macam hana damai hana terima ni. Elemen yang nak damai. Olehnya walakin salihin yad'ulah anik yang salehnya ikim doa. Nyok lagi kita nyok kan yang saleh kan kita nyok dan dia dia kita nyok. Kita nyok tak bedah dia berbahan oh kerja kan orang yang meratib dia baca kunhu kalau belum mesti dia baca nyok dia baca je. Lang doa kan ada sebut Allah mau beli dunubi wali-wali daya pampun dia calon dan dia doa orang silun. Anik kita nyok ikim kunnya wali-wali daya. Belum daya. Berdik berjikim je sedih saleh. Mula dia saleh kita nyok. Yang bagi dia nyok dia duduk lagi nyok sebagai peragaan kepada awaknya. Kalau orang yang duduk di atas tidak mau membuat peragaan kepada yang di bawah. Orang yang di bawah bagaimana turunnya? Tidak mungkin. Bagi kita nyok yang karaya, baca pegahnya anak betul ibu ni mayum. Dikiranya mirip pada pegang taman takri, joknya anak betul ini. Nah, mana di dia nyok kaji gedeng ku pada lontong ku yang galak, ada hijau dia pun jahit. Cuma dah lontong je, tapi tak tidak macam pun jahit. Jadi dia menyokok motor nak berdiri, ikut ku dua, ikut ha. Pada hijau pun ku ke aku tuang, ikut je dia. Orang yang dah hung, ikut pernah kau dah hung ilong. Orang yang ilong ku pun nak, fikir aku meratik. Masya Allah. Memang yang tadi orang dikira dia. Dia nyok dan yang gede di lontong dia nyok. Kamu bo ini ku menteraya. Bebut. Ya mana. Jadi kita yang duduk di atas harus membuat yang baik-baik sebagai contoh kepada yang di bawah. Ada kita nyok memperingati Rasulullah, memperingati hari lahirnya Rasulullah untuk diikut contoh daripada Rasulullah. Karena Rasulullah bukan manusia yang pandai membuat contoh, tapi diri Rasulullah, bicara Rasulullah, kerja Rasulullah menjadi contoh kepada umat. Maka dia ada contoh kibat Nabi ni mari menani dia nyok. Ni Nabi yo jadi sahabat bicara Rasulullah insya-Allah. Dia nyok daripada juga nak harawati urung begah. Ni nak jaga balong susah insya-Allah. Baik insya-Allah ni ke narati. Najak Tuhan. Yang bani pasar ni. Kita dah boleh kulit. Yang betul dia kena nak betul. Sang-sang yang gerak terus. Yang mana gerak dia Allah. Udah tu pegang. Begitu urut di malam 5 hotel di urut semayang. Paduga gasan 5 paduga gamal 5 paduga ke hayya ala solat dengan hayya ala fadah. Saboh-saboh azan 2 go. Hayya ala solat 2 go. Hayya ala fadah. Cuma 5 go ke azan kan katitu go panggilan hayya ala solat. Kan katitu go panggilan hayya ala fadah iba kamat itu. Hai mari semayang. Hai mari rebut kemenangan. Kemeraan kita. 20 ke kebahul dan 20 jam. Memujung dah. Yang kebajian lain jawapan di wajahkan hayya ala salah, hayya ala falah. Jawapannya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pakan han jawab lagi yuful. Bantu bang li orang yang bang Allahu akbar Allahu akbar. Itu jawab dia jawab Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Kedamuru. Damuru coba hanya ada salah maka hendak kita hayya ala falah. Gepula haula wala quwwata illa billah. Karena untuk menjalankan perintah Allah tidak ada kemampuan daripada kita kalau tidak ada daripada Allah.
Makanya perlu kita orang Islam dan orang yang beriman mohon pada Allah 3 perkara. Yang pertama taufik, kemampuan untuk berbuat yang baik. Yang kedua hidayah, petunjuk kepada yang benar. Yang ketiga maunah atau inanya, bantuan. Tanpa ada bantuan tidak bisa kita berbuat. Bila yang macamnya harus dengan lakib Allah selalu. Yang pertama taufik, yang kedua hidayah, yang ketiga inayah atau maunah. Yang sikap dengan orang Islam. Sebab makna apa ke? Taufik diberi kuasa apa pun yang betul. Lagi diberi kuasa kita nyon. Di pailam sa ada bedak dia duduknya haulu sukun malamnya. Dah bedak di lu nimbong dia duduk kena haulu sukun malamnya. Malam lain ke bedak kena sukun dia duduk lu nimbong. Yang mana tergantung daripada taufik Allah. Menyuhana taufik ya Allah Ta'ala babi ni mesti jinar mau hidup kakla dengan gebang hai tim debit. Hantu tu adalah rumah. Yang ada taufik daripada Allah. Maka taufik yang paling penting yaitu memberi kuasa kemampuan kepada kitanya para Allah yang mencerah. Cuma menyokini khudilal ya Allah Ta'ala gampang dan mudah. Bila Allah Ta'ala yang berbuat sesuatu dengan kehendaknya. Maknanya dia dah berlaku barang. Tapi mengeluh dia. Dia dah turn nak liung kabeh tutup. 5 kali ya berarti pernah dia dah liung tutup. Yang nak meruga 25 ribu ni ada plastik hijau. Ni boh apa macam. Baik fikir nak dia hijau menjigap dia ngomong. Oh je oi boleh itu kodoi hang lepas. Kamu tul lah kau. Sebab di macam nak liung hijau. Mun nanti ni orang nak jauh dah kau bukan ada rawat. Roh dah baik ni kau dah pergi rumah rawat. Sebab macam ada kau kerja lain ni Tuhan. Cuma punya kacamata iman, bantaman macam barang kau. Itu jangan berdosa kita dengan Allah. Mandani kubur macam yang hendak betul. Jangan dikatakan oleh iman. Maka iman yang ada di dalam tubuh kita, yang kita tanam dalam lubuk hati, harus berfungsi kepada anggota yang ada di tubuh badan. Harus berfungsi kepada tangan, kepada mata, kepada telinga, kepada hidung, kepada kaki. Kalau tidak ada suruhan iman, tidak mungkin kita bisa ke tempat yang baik-baik. Kalau iman itu sudah tertutup. Makanya kata Rasulullah, barang tika sahaja dimenciu, saat dimenciu iman kepada. Barang tika sahaja temupuk, saat temupuk iman kepada. Kan kepinah. Geduk iman. Sebab menyona iman hai bubur. Kepada siat. Yang ledom dari bubur kata sadari. Kau buka padanya. Astagfirullahaladzim. Misalnya orang menggetim buka adanya laganya. Ada 2 bagi dia pergi lihat tahu 4 kau tahu jat kau kan lagi izin bangun dia meeting gua kita. Astagfirullahaladzim. Tapi hana go buka mana ada merumukun astagfirullahaladzim datang lambai betul pun. Jadi bina pada ibadah ini habis tajuk kurangnya taupan. Buat terus. Ya baca siapa kalimat kalimat maksudnya insyaallah dan kalimat la haula wala quwata illa billah nyampai sering-sering taucap. Sebab hanya kemampuan begini untuk berbuat yang baik tanpa ada bantuan daripada Allah. Tidak mampu kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah kalau tidak ada bantuan daripada Allah. Maka maunah dan inayah daripada Allah sangat perlu kepada kita orang yang beriman dan orang Islam. Saudara kaum muslimin, para hadirin yang dirahmati Allah, setiap malam minggu kita datang ke tempat ini untuk mengikuti ceramah, nasihat agama. Lagi bangun kita nyojak pak buka praktek. Pak doktor buka praktek mulai jam 2 sampai jam 4. Saya tengok 6. Tengok aja ya jauh. Cuma tak jauh ubat yang jauh penyakit. Biasa sakit perut dia jauh ubat tak ulai. Harasi. Jadi yang tak boleh ada ubat yang sakit diplom. Sebabnya pencuri amai. Bukan pencuri iman. Pencuri amai. Penyakit ria bena badannya. Penyakit gabu bena badannya. Penyakit unjuk bena badannya. Penyakit tamak bena badannya. Penyakit sombong bena badannya. Penyakit dengki bena badannya. Penyakit kuih bena badannya. Sebab penyakitnya saya pinah kepada Allah.
Dalam semayang tu roh semadam ni mong bawa ke jumlah rakaat 17. Bak sabah-sabah rakaat paduga nak baca doa. Dalam Fatihah 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ni petunjuk ulung ya Allah jalan yang lurus. Oh ni kun jalan yang lurus. Tak jalan lurus. Bila dia mufumnya aku nak jauh lapang. Dan kamu kau jalan. Oh nak kun siratal mustaqim bukan tulis tak siratal mustaqim. Baik dia kebi kata dapat dawah nak tahu hijau. Tak siratal mustaqim yang dalam kebab Allah. Pertama baik bersyarikat Tuhan benar tauhid. Yang kedua kubur jerah kepada dua urinsi. Yang kelih baik takfir hendak main. Makna hana tajuk bana beut dan hana tajuk bak sekular. Menyobat beut hana tajuk Melayu umur 7 tahun sampai 15 bak sekular hana tajuk Melayu 7 tahun sampai 15. So yang akan fikir ke agama ke pada orang tu dia hana leh kata tinggal dunia nyo. So yang fikir ke nang gerau ke. Punya modal umum hana tajuk bergiji iaitu sekular. Modal agama hana tajuk bergiji so kena pakau agama. Kerusakan agama ke depan lebih parah daripada sekarang. Sekarang tidak berapa parah, orang yang mengobatinya masih banyak. Tapi kalau ke depan tak ada lagi. Seperti apa ni tak ada ke depan. Lagi yang kumdaria habis anak. Anak nanti gulai anak ya duduk waktu yang malam roh punah anak. Lain berbuang seperti dia yang nanya. Sebab itu udah mungkin, mana buat tu, kena nak bahas. Mana berdukungkan. Kudu inan naurung kuih, naurung gerakai, naurung. Anak dopo jarang main dengol, macam putungan. Dan kuduri dah bawa yang blok untuk mungkin kuduri. Sebab udah tu mungkin teh diulangnya. Dapat siapa tu baik teh, kurap dong kuadrat. Jadi ketemu. Jadi menyohana taklum nah anda temu. Ada Rasulullah menanti dia. Tapi syahidan, basiran, nadiran, daiyan, sirajam munir. Kalimang bergerak Rasulullah dalam perjuangan. Yang pertama syahidan monitor. Yang kedua basiran menggalakkan. Yang kelima nadiran mengingatkan. Yang keempat daiyan mengajak untuk berbuat. Olehnya sirajam munir memperagakan kerja. Sampai ni kuli Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang lagi lung semayang. Cuma semayang ini mana tak bawa model. Padahal semayang berjamaah. Pada haji macam ni 27. Tapi bersih syarat. Baik jari orang tu. Berdepan tu. Baik bertiga dia nyongong kimum. Baik awal dia nyongong kimum. Cuma dia baru kekun. Kami baru baca kami tunggu. Pada baca doa kalian mesti di pada kebir injakalat Allahu Akbar kali kekun bar le dingguimu baru jedang kali dinya. Sami Allahu liman hamidah katru badah dingguimu baru dah budak. Munyo tiga-tiga dah budak nganggonya nyen hana pala berjamaah dinya. Walaupun tidak ada mendahului lebih parah lah. Ya begitu semayang terawih itu keni itu subhana rabbiyal a'la 3 tunggu aja. Hande tunggu apa 3-nya ini ikut kan harga ini dia. Oh betul minggu ini. 20 rakaat itu pula dia ke subhana rabbiyal a'la. Jinau di baton dong kena dia belum ada tunggu. Sebab ada peragaan. Jadi peragaan dalam pelaksanaan itu sangat baik. Supaya menentukan garis-garis yang menentukan. Dan pasti akan datang pahala. Karena kuncinya adalah sembahyang. Semua ibadat penghulunya sembahyang. Kalau sembahyang sudah baik, semua itu baik. Karena fungsi sembahyang dan hari puasa iwal mungkar. Bisa mencegah diri kita daripada pekerjaan yang jelek dan pekerjaan yang dilarang oleh agama. Tapi kan banyak orang yang salah, orang itu yang mencuri. Kan banyak orang yang salah, orang itu yang korupsi. Kan banyak orang salah, orang itu yang mengubat. Menandakan salatnya belum berfungsi, bukan tidak sah. Salat itu sah, cukup syarat cukup rukun beres. Asal benar pula ni balik belah perkara rukun semayang kami. Cuma ini benar di mongkok tempat, sah semayang.
Karena syarat, karena rukun, kasah. Tapi fungsinya tidak ada. Anak fungsi, sebalik ini pegai-pegai, dan ini pun duduk-duduk ngong, tapi ini jenis jemu. Berpui dia boyau. Ini bau besar dalam. Hingga itu lang luang. Ya sembahyang itu banyak, tapi fungsinya yang tidak ada. Fungsi sembahyang mencegah kita daripada pekerjaan keji dan mungkar. Makanya banyak doa dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim itu merupakan doa satu. Pada tu antara dua sujud, Rabbi ufirli ni kemudian ni jauh. Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'abni wa'fu'anni. 8 jumlah. 8 tambah 1 sama dengan si kurang bawa doa. 17 dah ulang 20 dia. Mesti kira bihan Allah kurba Allah. Mempulang yang di luar sama yang kamu kat lebih dengan laku tangga. Tapi hanya berdoa. Hanya berdoa. Siapa tahu yang di luar daripada toko dan kanya lagu. Ya bagi beroro dah ke dinas siratal mustaqim mubayang dan mustaqim. Tiklo bawa hadis dan mustaqim. Ni laf Quran ba, ni ayat. Qul ta'alu atlu ma harrama 'alaikum rabbukum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa la taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq. Beda khianat makhluk Allah menyuhana berlay. Berlay manuk lagi malam nyo dah sia dah blow bunuh dah sia. Yut. Apa nak pakai ni baju bau mulut. Yang hanjit netek barang. Dia kena asah merumpak pada mikinya pin rampot. Merumpak canguk ni peledak. Lepas saya ada tanam pat-pat pun ada berlek canguknya. Ini ada betul-betul ada di Jawa mereka tu. Anjir ni 3 kali bohong dia khalifah pun dia dah berlaku orang negeri. Anjir, mengepi ujian punya kebikan yang mengau Tuhan yang terukuk. Dan kebinan jam itu dah tengok tadi juga. Padahal kita pudan hak ada ni. Menurut perkatian tu. Jadi pergi orang dah pula pada pergi oi dikok. Okey saya pergi tu. Dikok bro, baganya dia lebih bro pada dikok. Bena yang dijual Allah dan dah habis peranam dah ada bubuat. Maka lebih sadar katanya orang daripada sadar dikok. Mana rakyat Allah ya Allah dan kuno mati dikok ni. Lah anak dia ya Allah aku mati kai dia aku mati dikok. Jika ni itu sadar. Ya pergi kai baju jadi. Ha IPDG kerana kata ilahnya. Ya, lebih ilahnya ada orang kemawi jangan ubah ruang. Cuma mata kawin nak pungu, pujan dan debai. Mereka kau lem kau baca. Ini mana orang macam baca ni? Ini yang baik dan yang kita dah tengok. Lupa lagi. Mana dia kedatangan? Dah. Wah nak jamal nak kedatangan orang ini jamal. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Yang jamal lo memang tu wala taqrabu malal yatim. Baik betul harta yatim. Ya, olehnya wa auful kaila wal mizan. Jadi ngomekat berbudoi timbangan, berbudoi padang. Olehnya kita bicara yang betul, olehnya sempurna jadi hidup macam layaknya. Pada ayatnya dalam Quran, surat pula nak pegah. Ayat bajunya bihan aku pegah. Sebab punya aku pegah terus ayat kamu pun yang keinginannya dong. Sebab punya lagi nyawa aku pegah dalam Quran mulai balik pulang ni dah. Oh nak nampak kan apa dah bila orang pun tak ada. Punya ulang pegah lemu ayat yang ilahnya orang lain. Nama dia